Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Daniel Hafiz bin Muhammad Sobri. Nombor matrik 298522. Peranan saya dalam grup Mafi Marmara sebagai seorang yang buat bahagian pendahuluan dan juga kesimpulan. Nama saya Muhammad Izzuan bin Ahmad Fauzi. Nombor matrik saya ialah 306980. Dalam tugas saya ini, saya bertanggungjawab untuk menyediakan bahagian objektif laporan. Tugas saya ialah untuk memastikan objektif yang ditulis jelas, ringkas dan selaras dengan kehendak tugasan. Nama saya Muhammad Umar bin Awazlan dan nombor matrik saya 297288. Tugasan saya dalam grup saya adalah menganalisis falsafah berdasarkan movie Schindler's List. Nama saya Rizal Iman Basri bin Razi dan saya bernombor matrik 297-328. Peranan saya dalam kumpulan ini ialah membuat analisis falsafah. Nama saya Muhammad Adif bin Nasaruddin, nombor matrik 297386. Jadi peranan saya dalam kumpulan ini adalah sama seperti Umar dan juga Aiman, iaitu analisis falsafah berdasarkan movie Schindler's List. Dan selain itu juga saya merupakan ketua kumpulan bagi kumpulan Mafi Marmara ini. Saya Abdul Muhammad bin Rosli, nombor matrik 298003 dan saya bertanggungjawab dalam bahagian objektif kajian bersama rakan saya iaitu Izzuan. Objektif kami ialah mengenal pasti isu penghapusan etnik dalam filem ini serta menghubungkannya dengan analisis falsafah dan falsafah pendidikan kebangsaan. Nama saya ni Akmal Hakim bin Muhammad Kamizi, nombor matrik 304442. Tugas saya dalam menjalankan assignment kumpulan ni adalah untuk membuat pengajaran. Nama saya Marisa Izzati binti Syamsuddin. Nombor matrik saya 304721. Peranan saya sebagai ahli kumpulan di dalam membuat tugas ini adalah saya perlu menyediakan bahagian sinopsis. Nama saya Amirul Arif bin Muhammad Asri, nombor matrik 301363 dan tugas saya adalah mencari penyelesaian dalam isu yang dibangkitkan dalam filem dengan menggunakan kaedah falsafah pendidikan kebangsaan. Nama saya Muhammad Syazwa bin Zaidi, nombor matrik 300005. Peranan saya dalam menyiapkan assignment ni adalah dengan mengedit poster. So, cabaran yang saya hadapi semasa assignment ni adalah dalam memilih template poster dan memilih gaya untuk menyiapkan poster tersebut. So, solution saya untuk mengatasi semua masalah itu adalah dengan membuat kerja dengan secara teliti dan pilih poster itu dengan perlahan. So, dengan kaedah tersebut saya memilih template poster yang menarik dalam menyiapkan assignment. So, sekian daripada saya. Terima kasih. Jadi, salah satu cabaran yang saya hadapi semasa membuat tugasan ini adalah saya perlu menentukan bahagian mana yang paling penting untuk dimasukkan kerana durasi filem ini dia agak panjang dan penuh dengan peristiwa bersejarah. Jadi, saya perlu memastikan sinopsis ini tidak terlalu ringkas tetapi masih jelas dan mudah difahami. Solusi yang saya ambil untuk menghadapi cabaran ini adalah saya membuat carian di internet mengenai filem ini dan membuat catatan yang ringkas supaya semua isi yang diletakkan di dalam sinopsis itu adalah selaras dengan kehendak tugasan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Antara cabaran yang saya hadapi semasa melakukan bahagian saya adalah saya tidak berapa faham tentang perbezaan pembersihan etnik, genosid dan dasar diskriminasi Nazi. Tapi saya atasi cabaran ini dengan membaca ringkasan sejarah yang mudah difahami dan menonton sumber-sumber yang ada dekat YouTube untuk bagi saya lebih faham tentang apa yang saya nak lakukan dengan bahagian saya. Sekian, terima kasih. Dan cabaran saya dalam membuat tugas saya ini adalah memastikan maklumat yang kami dapat adalah tepat. Jadi solusinya adalah dengan membuat research ataupun mengaplikasikan apa yang kami belajar di kelas falsafah. Itu sahaja. Terima kasih. Cabaran ialah untuk berhubung dengan ahli kumpulan lain dan saya mengambil solusi untuk berhubung dengan mereka melalui WhatsApp. Jadi cabaran saya sebagai ketua kumpulan adalah untuk memastikan semua ahli saya membuat kerja dengan betul dan setiap tugasan setiap minggu akan dibuat mengikut
harinya. Jadi solusi yang saya buat adalah sentiasa memperingatkan mereka dalam grup WhatsApp agar menyiapkan tugasan-tugasan yang disediakan. Okey. Sekian daripada saya. Terima kasih. Antara cabaran kami ialah menyusun objektif supaya selaras dengan teori falsafah dan tidak sekadar merujuk kepada jalan cerita semata-mata. Sebagai solusi, kami merujuk sumber akademik dan bincang dengan ahli kumpulan supaya objektif lebih jelas, tepat dan konsisten. Sepanjang menyiapkan tugasan, saya menghadapi dua masalah utama. Masalah yang pertama ialah kekangan masa. Ini kerana objektif perlu disiapkan dengan cepat supaya ahli kumpulan lain dapat meneruskan bahagian yang lain. Untuk mengatasinya, saya menyiapkan draft awal dan berbincang dengan ahli kumpulan sebelum ia dimutamatkan. Masalah yang kedua ialah menulis objektif ringkas tetapi masih lengkap. Untuk menyelesaikan masalah ini, saya merujuk garis panduan kuliah dan menyusun objektif dalam bentuk poin yang lebih padat dan mudah untuk difahami. Saya sebagai seorang ahli dalam grup ini, cabaran yang dihadapi oleh saya perlu memahami secara jelas analisis falsafah iaitu penghapusan etnik. Sekian dari saya. Terima kasih. So objektif adalah apa yang ada dalam poster. Dalam poster kamu akan ada tentang pengajaran. So itu untuk mengetahui pengajaran daripada isu penghapusan. Yang kedua, kamu bincangkan tentang menyelesaikan isu dengan menggunakan aktiviti untuk mengetahui cara menyelesaikan isu dengan mengaitkan aktiviti. Lepas tu, nombor 3, objek 3 itu dengan mengetahui isu ini dengan domain falsafah. Itu je lah benda yang ada dalam poster.